Kenapalah aku tak ada mood ni? Selalunya ada mood dia dekat office ni. Kalau aku nak panggil bodyguard apa semua dulu untuk hantar aku pergi ke istana balik. Dekat situ baru nyaman. Bodyguard, marilah ke sini. Cepat sikit. Kenapa Presiden? Ada apa-apa boleh aku bantu ke ni? Pergi ambil kereta apa semua dan hantar aku pergi ke istana. Aku rasa aku tak ada mood dekat office ni sekarang. Dah pergi. Aku rasa kan, duduk lama-lama macam ni kan, tak ada buat apa, boring apa semua. Aku rasa bosan lah. Bukan ada orang masuk pun aku dah kunci pintu apa semua. Dah lah, apa kata aku duduk main phone dulu dekat sana tu. Penatnya. Dah lah aku shopping sampai malam. Dah lah aku nak masuk berehat dulu lah apa semua. Kau ikut je plan aku. Confirm berjalan dengan lancar punya. Dah je. Ya, aku dah ready dah. Kau macam mana? Kau tahu tak? Kalau nak masuk dekat istana tu, dia perlu ada banyak plan. Di sekitar istana tu dah lah besar, lepas tu pengawal pula ketat. Macam mana kita nak masuk? Bos ni pun tak fikir guna otak. Dia fikir pakai kaki ke apa, Mak? Weh, sinilah. Aku nak buat plan ni. Bini dia aku rasa dekat atas tengah berehat. So, kita tumbangkan dia punya bodyguard. Lepas tu, aku rasa dia punya presiden takkan nampak. So, kita colek je bawa mari kat sini. Go. Move. Weh, cepat doh. Aku tak tahu sekarang ni kenapa malam-malam ni Presiden nak jumpa dengan kita. Kita ni kan misi orang kata bergegas sekarang kan. Aku rasa dekat bilik ni. Okey tuan, kenapa tuan nak jumpa dengan kami? Jap, mana lagi orang ni? Weh, cepatlah. Ini adalah misi utama. So aku harap korang kena jalankan tanggungjawab korang ni dengan efisien lah. Bini aku kena colek. So aku nak korang cari sampai dapat, sampai lubang cacing. So korang kena cari sekarang. Go. Aku tak sangka lah ada juga orang yang nak buat macam ni. Korang tahu tak, sampai dah orang kata mencuri bini orang, iaitu presiden pula tu. Aku tertembak, sorry. So kita kena, apa orang kata, kita kena selesaikan misi ini segeralah. So jom, apa-apa pun kita ambil kita punya kereta kebal dulu lah geng. Bukan kereta kebal, tapi tak apalah, jom. Go. Okey, mari kita cari lokasi dia sampai dapat. Okey, so kan, aku rasa kan, mari kita try ronda-ronda dulu. Kot lah kita ada terjumpa sebarang jejak kaki ataupun jejak mereka lalu dekat sini lah. Okey, aku rasa kan kita kena cepat cari mereka ni sebelum terlambat. Apa-apa jadi dekat bini presiden,
Kita juga yang susah kena tolong gaji, bai. Kejap. Kejap. Aku dapat info. Mereka cakap kan ada dekat rumah kosong tapi rumah terbiar. Kejap. Alamak. Harap-harap kita dah jumpa tempat dah. Go. Okay, go. Rumah kosong mana ni? Apa? Mereka dah lari. Go. Go. Cepat tu. Alamak, dah pagi dah tu. Aku rasa dia lalu kat sini. Terus hilang tu. Terus hilang tu. Aku rasa sebab kita lambat sangat dekat sana kot. Bahagian sana sampai mereka dah hilang tu. Dekat mana ni? Kita try lalu kat sini. Mana nak tahu dia kan? Go. Aduh. Go, jaya. Mana? Aku rasa mereka lalu sini. Oh, pupa lalu. Beri laluan. Okay, mana? Belok kiri. Wish, aku nampak mereka belok ke kiri tadi. Go. Aku rasa tak dekat dengan mereka ni. Kita kena ada kestabilan. Weh, hilang tu. Tak ada tu. Tak ada jejak lah. Apa kata kita berkumpul dekat town hall dulu? Aku rasa kat sini walaupun kita cari lama-lama tak kira berkicap kita tu. Jom. Okey, semua diam. Ini adalah pembincangan kita untuk membantras penjenayah itu. Okey, misi yang pertama aku nak plan ni. Okey, aku rasakan aku ada pasang tracker dekat dia waktu kita mula-mula dekat dengan dia tu. Aku rasa dekat situ kita boleh jejak dia sekarang. Jam. Setuju. Aku rasakan patut kita gerak sekarang. Walaupun kita baru berehat, mari kita gerak sekarang juga. Kita tak kira. Dekat dunia kita tak perlu ada penjenayah sebegitu. Mari kita sekarang. Mari kita pergi. Go. Okey, mengikut kajian aku kepada tracker ni, aku rasa kan rumah dia dekat dalam Iceland. Macam kita jumpa tadi kan. Aku rasa kan kita tak jumpa apa-apa lagi masa kita tengok dekat Iceland tu. Aku rasa patut kita pergi balik dekat laut ni. Jom, mari kita tengok. Okey semua, kenapa aku berhenti dekat sini? Kenapa? Aku rasakan pendapat engkau ni dekat tempat ni je yang ada
berlainan daripada pulau-pulau yang seterusnya. Aku rasa mesti ada markas bawah tanah. Jom kita periksa sekarang. Betul tu, aku suka dengan idea engkau ataupun engkau punya fokus dalam bekerja. Aku suka sebab engkau ni selalu fokus dan selalu faham apa yang isi otak aku cakap. Okey, jom kita periksa sekarang. Aku nak pakai pistol lah. Pistol ni okey. Jom. Ya. Baru betul. Jom, baru vibe sikit. Oh, wish, tak terkunci semua masuk. Follow belakang aku lepas aku. Oh. Ya, korang periksa sini. Aku ada banyak tempat lagi. Kalau korang dah habis periksa, korang mari dekat sini balik. Okey, nanti cakap nanti panggil je lah info-info apa-apa semua kan. Kalau jumpa apa-apa, so aku akan periksa kat sini. Korang periksa lah tempat lain. So kita berpecah dekat sini. Okey, go. Tak ada. Kejap. Tak ada. Kat sini pun tak ada. Aku rasa aku nak periksa dekat atas balik. Kot lah mereka ada bersembunyi dekat atas ni. Apa kata? Wah. Siap ada ni lagi, bye. Sekejap. Aku nampak kepala orang. Oh, 1 2. Salah tangga. Ini tangga. Mana nak lari tu, bang? Mana nak lari tu? Salah. Mana nak lari tu, bang? Patut kau mengalah je lah. Cepat. Angkat tangan. Berhenti. Jangan membuat perkara yang tak sepatutnya dekat sini. Cepat angkat tangan dan beri kerjasama daripada pihak askar. Cepat angkat tangan.